Okay, now kita nak bersiap-siap nak keluar. Sekarang pukul 6.40, just before maghrib je. So kita nak pergi pick up Wawa. Nak pergi mana? Ada tempat rahsia. Okay. Okay, now kita dekat Nusa Prima. Dah sampai. Oh, dah sampai ni. Ini tempat apa ni? Ini apa ni? Manisnya. Okey, sementara Cik Wawa dia sedang berdiskusi bersama Madam Ain. Dekat dalam tu adalah baju Naila nak kena alter sikit. So kita tunggu dengan Naima Duha di dalam kereta. Ya Naima? Are you happy? Where you want to go? Oh, dia malu lah pula. Okey, kita dah, lepas ni kita ambil Wawa masuk kereta. Kita ke Keluang. Kita nak pergi Keluang. Okey, now kita dah dalam kereta. Dah bergerak ke masuk highway lah. Kita dah gerak masuk highway lah. Jalan tak jam sangat lah. Boleh lah. Dalam perjalanan sejam 1 minit. Atau Wawa dah dekat belakang. Dengan Naima tu apa, tidur ke? Okay. So perjalanan kita sejam, estimate pukul 8 suku sampai. So sebagai ada kekeluargaan, kita boleh jamak sekali lah kat sana, InsyaAllah. Okay, jumpa lagi bila kita dah sampai. Okay, Alhamdulillah sekarang kita dah sampai. Nama tempat ni Laman Belakang Healing Cafe. Laman Belakang Healing Cafe kat Keluang. Masa kita naik boat tu tak ada ikan. Naila mana? Oh ni Naila. Okay, so sekarang kita bawa Wawa, Naima, Naila, Ain dan Faris. The new family. Okay. Okay. So sekarang kita berjalan lah. Kita tengok apa ada kat sini. Tempat dia pun lawa kak. Siap ada payung lagi. Tak ada apa-apa kan? Tapi tempat dia cantik. Ni ada sungai. Tak nampak lah, nampak tak sungai? Dah. Ada macam dah. Ini adalah hutan. Ya, awak bawa mainan awak juga. Bawa mainan awak juga. Careful. Tengok bawah ya. Okey, no. Kita nak jalan ni. Aduh, macam ramai je. Macam ramai je. Ramai yang. Ada pot situ, tempat je. Ni lah. Kat sini. Ni ada ni. You go tengok. You dulu.
Tahun 1 dia bawa. Bila kat sini. Saya anak dari darjah 1 sampai masuk darjah 4 pakai sarung sebab tak panas. Sarung. Apa yang Tahu sarung? apa benda tu? Tudung sarung. Sarung buat. Tapi dia pakai benda sarung je, lebih mudah. Orang ramai okey, so kita punya lemping dah sampai. Oh, lemping. Sikit lemping. Oh, lemping. Lemping kita ni ada roti bakar lagi. Oh, roti bakar biasa lah. So, air sini tak ada air Nescafe Dia ada Indo Cafe. Cafe pun boleh lah. Air Milo pun tak ada. Dia ada air coklat. Sedap ni air coklat. Sedap. Dah makan roti bakar. Dah suka roti bakar. Tunggu apa lagi, kejap lagi sampai. Okay, ni kuih tiaw goreng seafood. Tak ada pekan. Dia dah sampai kuih tiaw goreng seafood. Wah, sedap ni. Mana apa? Mana lemping. Oh, nak lemping. What? Seafood? Tak ada seafood, udang. Awak nak duduk sama mama tu? Udang? Ni, duduk sama mama. Apa ni? Dia nak kuih tiaw sikit tadi. Dah start ni, rasa dulu. Ni air ni. Rasa sekejap Dia tak pedas lah. Wah, sedapnya. Lemping dia lembut. Memang lembut. So, ini tahu bakar kita dah sampai. Dan ini nasi goreng kampung special. Wah, memang saja. Pecah Lagi. Ini budak lapar. Okey, makanan yang kita tunggu-tunggu ni dah dia. Sotong kangkung. Oh. Dia pakai sotong kembang. Ada satu, oh ada dua lah. Ini daripada JB tempat makan benda ni lah ni, sotong kangkung. Air sejuk kakak. Hai, awak buat apa? Main-mainan ke? Mana mak dah jatuh dah. Okey, jom kita makan. Cuba cerita sikit. Apa perasaan lepas dapat Perasaan? sotong? Saya describe dulu. Food ni Describe. dia jauh datang. Tok kamera, tok kamera. Dari Labuan Tahta keluar. Dalam perjalanan memang masa dalam sejam sejam lebih kan. Jadi bila sampai sini, tengok macam tak ramai orang je kan dia masuk ni. Terus dia dah masuk dekat dalam ni. Tengok, terlalu ramai. Bila terlalu ramai, kita pun mengharapkan sotong kangkungnya tak habis. Hopefully tak habis lah sebab datang sini memang niat nak sotong kangkung. Bila dah dapat, tengok kangkung dia boleh kata kurang lah. Kangkung banyak apa ni, cucumber je, timun. Tapi rasa dia sedap. Overall sedap. Kuah cair sikit. Dapat tambah kuah tu, kuah kat lagi. Terbaik. Okey. Perasaan Ni saya tak makan. Ni bukan saya yang makan. habis soalan lagi. Perasaan makan tak tepi. Hah? Dia kata season makan tak kenyang. Mandi tak basah. Mandi tak lena, makan tak basah. Kenapa? Saya nak tengok rumah yang semua umur dia pergi tu kan. Jadi cepat pergi. Memang yang orang boleh pergi? Atas ni? Kan naik atas? Okay, boleh. Mama bawa lah dia naik atas. Ajaklah dia di bas tangan. Okay, jom kita pergi. Okay, now the girls want to go up. Wah, ada apa kat atas ni? Jadi atas ni surau. Okay, jom. Let's go. Surau. Jom nak naik. Kat kasut. Go up. Okay, go up. Slow. Slowly.
Wah. Ada Tinggi atas ni. Ada apa kat atas ni? Macam ni. Wah, dia terus haji. Ada tempat solat. Rumah lama Rumah lama. Oh, ini dulu komputer. Dulu ni lah komputer untuk type-type. Dia masuk kertas kat sini. Lepas tu nanti dia tekan ni. Ting. Nanti dia tulis. Tekan huruf Y, nanti dia type huruf Y. Ni komputer dulu. Sini ada toilet. Ni ada sejadah. Ni tempat solat perempuan. Mana ada toilet. Dia tempat us tangan. Kata. Cantik guys. Dia memang cantik. Tak tahulah rumah ni orang duduk ke, memang dia buat saja untuk surau kat sini ke. Tapi mana awal lah. Ya. Yang mana? Jangan pegang tu type ni ada gambar lah. Agaknya ni owner dia kot. Ownernya banyak winter tea di Berlin. Gothenburg 1830. Wah. Cantik. Dah boleh turun ke? Tu surau perempuan, tu toilet. Ni tempat sembahyang. Ni toilet. Ni toilet. Apa? Tu kat luar lah. Tak ada apa pun, kat luar je. Oh. Tempat orang duduk, ada orang tempat makan. Nampak tu Cik Wawa? Tengok. Cik Wawa. Panggil lah Cik Wawa. Tak dengar. Wah. Okey, dah jom. So, itulah. Kat sini lah. Yang mana? Makan laman belakang. Laman belakang. Itu kata orang masak. Takut? Okeylah, jom. Okey, so turun slow. Turun macam ni, Naila. Turun belakang. Macam tu. Lepas tu pegang ni. Belakang macam tu. Macam tu. Turun belakang. Tak apa, dia tunggu kakak turun dulu. Kalau belum macam tu, lagi bagus. Tapi bagus buat pandang belakang. Tak apalah, boleh lah. Turun slow. Okey, Naimah, jom. Makan dia. Ini budak penakut. Ini budak penakut. Okey dah, duduk. Turun. Naila, Naimah. Pakai shoes awak. Naila, tu lama makan. Tak nak. Aku nak kucing. Kita boleh nak. basuh tangan lah. Gila. Nak pegang boleh tapi basuh tangan balik. Kita basuh tangan balik. Gila. Tak nak. Adik nak main slide? Tak lah. Kucing tu sakit lah. Kucing tu jalan dia dah sengit-sengit. Nak main slide. Ada slide. Tapi careful tau kat sini. Nanti jatuh. Okey dah lah. Last. Kita last. Alright, then let's go.
Mama yang Dah habis ke? Okay, now kita dah habis makan. Semua dah kenyang. Apa tiba-tiba tu dia ambil gambar? Mana ni? Naila. Cepatlah ambil gambar sini. Jalan dengan dia. Jom. Okay, Naila kena jadi host. Cepat. Tanah. Tanah. Oh, tengok tu. Oh. Jalan dia memang healing ah. Ada cat. Jangan pegang kucing. Cepat, bola. Mana? Mana semua orang? So, kita dah makan. Sekarang kita nak balik ke JB. Sejam lebih perjalanan. So, Alhamdulillah. Makan tadi dalam 50 lebih. RM50 lah lebih. Kangkung dia sedap lah. So, begitulah. Kita lepas ni kita hantar Cik Wawa balik. Neymar kenyang? Ni nak pergi mana lepas ni? Rumah saya. Rumah Pisara. Lepas ni dia nak pergi Rumah Pisara. So kita hantar dia pergi Rumah Pisara. Boleh tidur. Tidur Rumah Pisara. Kita. Ya. Okay, slowly. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Mana ada ular pula? Ada tadi kan? Ha? Anak dia. Ya ke? Anak ular? Ya, ular halus. Naimah sini. Careful. Nanda ada pula. Baik-baik. Ada yang kecil. Jangan lari. Okay, nak kita nak balik. Masuk kereta. Okay. Thank you for watching. Bintang Subscribe. Bye. Until the Don't next forget to trip. like,